peminat-peminat PCRC, saya akan terjah ke Biocamp yang terbaru di Sentul bersama kuda biru saya. Kalau kuda purple, ini kuda biru. Okey, saya guna laluan Tol Dut dekat rumah Pak lah, atau rumah Pak J. Dah kat sini dah lebih kurang 8 minit. Okey, tengok view saya. Pagi-pagi pagi barang naik kereta terus terbang, cari sungai, cari tenang, holiday saking memang menang. Camping holiday, happy sampai balik nanti, api unggun bawa kita lagi, kali campus balik. Kita berada di Asta, berada di nasi bungkus. Kita tengok gambar dekat sini. Nasi bubur Pahlawan Merah. Kita terus masuk ke dalam lift. Semua tadi cakap 34 lagi. Naik lift 34. Ni dia kedai Biocamp. Okey, kita jumpa Mok. Dah lama tak jumpa Mok. Sejak PCRC Sentul. Ni utak ni apa, Central. Tak ingat tu. Sorry lah, saya macam ikan lah. Saya orang macam ikan lah. Dekat itu Biocamp itu. Ni apa kau? Oh. Okey, jangan. Okey, inilah kedai Biocamp di Setawangan Sentul. Sini ada pameran kemah daripada Biocamp. Ni Planet L. Situ ada T-Rex. Banyak jenama-jenama. Ni gabungan daripada Planet S. Ini CL, Qantas L. Ni dah sana pun boleh tembus, kat sini pun boleh tembus untuk pergi ke stok. Barang-barang camping ada 60% lagi. Belum masih kat sini ada 60%, yang balance belum lagi. Okey, banyaknya. Jom kita tengok. Sebenarnya saya nak beli ni mochi, lampu mochi. Pergi dekat situ. Oh, okey. Pavilion. Tinggi juga pavilion ni. Ni menu yang kita atur. FTP MS Pro. Okey, ni kita boleh letak stiker. Kalau siapa ada stiker ni boleh letak sini, tanda hadir di kedai ni. Okey, dah ada ruang. Okey, Mok. Cara pembayaran pembeli kedai ni guna apa? Sistem apa? Kita boleh pakai QR. Okey. Lepas tu bank transfer. Bank transfer. Ada credit card. Tapi sementara masa ni kita punya sistem belum update lagi. Jadi hanya boleh pakai QR. Hanya pakai QR atau cash. Sementara ataupun cash. Tapi sementara saja. Okey, Mo. Terima kasih. Thank you, abang. Di bawah bintang kita bercerita, angin malam bisik rindu tanpa
henti kopi hangat, gelak tawa mengalun, suara alam menari di lembut bayu. Di kali Kemper